Assalamualaikum. 5.8 ekar bersama hampir 260,000 kaki persegi. Tanah ni di ground elevation paling tinggi, sangat comel. Boleh pakai kapak tanah. Ada 2 rizaya legezet. Kawasan ni dia etik kebun. Kawasan etik kebun. Ada macam-macam lagi kebun sawit, kebun getah, rumah kebun, cari kebun walid. Berbagai jenis lagi lah. Di sini boleh nampak politeknik, boleh nampak kubah masjid, boleh nampak hostel, view bawah, kebun-kebun di bawah, boleh nampak perkampungan, nampak sayur-sayur gitu ya lah. Tanah bergerak kekal, bergerak individu, satu penama boleh tekan rumah dah. Itu dia, tanah buat tereh dah. Daripada poin atas tapas bawah buat tereh. Lepas tu level poin atas dia sama rata. Jadi orang tu boleh buat rumah, boleh buat balik, boleh buat store, boleh buat tempat riadah. Tanah sini sangat subur lah. Boleh tanam macam-macam. Dia buat tebu, nanah pun okey lah. Sini tak ada ancaman, tak ada ancaman haiwan liar atau apa-apa. Kalau saya memang hati lah sini. Tak kesik. Kalau dia terbaik masuk pun selisih semua dengan pekebun, pemilik tanah hari lain. Tapi dia view daripada atas. Memang comel. Ini tenang, yasin ni, berangi, sejuk. Apa-apa? Nak jual 89 ya. Apa-apa boleh WhatsApp segera. Assalamualaikum.